Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan. Bismillah. Bismillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Terkejut pagi-pagi ni tuan. Tuan suara satu. Cubaan suara satu. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara. Astagfirullah. Cubaan suara satu. Suara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang mulia ni di dalam masjid yang mulia ni pada hari yang mulia, Sayyidul Ayyam ataupun penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Nak tanggal buat dia. Hari Jumaat yang mana alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala beri pelbagai ganjaran yang ada pada hari Jumaat ini, yang mana kadang-kadang kita nak ataupun tak nak saja untuk rebut peluang-peluang yang ada di hadapan kita. Contohlah, contoh tengah musim rambutan,
Takkan kita tak nak petik buah rambutan yang ada, betul tak? Biar je orang. Ni jiran sebelah dah ambil berbakul-bakul ni. Orang dah ambil dah. Sampai ada yang datang bawa lori. Kita yang tanam pokok rambutan tu relax je. Patutnya hari Jumaat, pelbagai ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, Allah berikan, kita kena rebutkan peluang tu. Jangan kita biarkan ia sia-sia belaka. Masya-Allah, tabarakallah. Hari Jumaat ni, malam Jumaat, bermula daripada masuknya hari Jumaat tersebut, pelbagai amalan-amalan yang kita tuntut. Antara malam-malam yang utama yang disebutkan siapa? Apa harinya? Malam-malam yang utama antaranya malam hari raya. Malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Aidil Adha, malam nisfu Sya'ban, apa lagi? Termasuklah malam Jumaat ni. Malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dituntut kita pada malam-malam yang dimulia ini untuk kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lepaskan peluang. Tu sebabnya mana-mana masjid, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam Jumaat kebanyakan masjid baca Yasin, ada tak kurang juga ada yang baca suratul Kahfi, macam-macam lah majlis yang dihidupkan pada malam Jumaat. Jadi itu baru permulaan, baru malamnya, kena berkesinambungannya sampailah ke siangnya. Alhamdulillah tuan-tuan, mungkin ada yang kata alhamdulillah semalam dah solat Isyak secara berjemaah. Solat Isyak secara berjemaah jadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita telah beribadat separuh daripada malam. Tuan-tuan, separuh daripada malam. Kita bangun qiyamul lail, padahal tadi sedap dia tidur. Padahal kita solat Isyak dia berjemaah semalam, tapi dapat pahala seolah-olah kita telah menghidupkan separuh daripada malam. Alhamdulillah pagi ni tuan-tuan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi lagi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita kesempatan, diberikan kita peluang pada pagi ini dapat solat subuh secara berjemaah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan apa? Barang siapa solat subuh pula secara berjemaah, seolah-olah dia telah beribadat sepanjang malam. Tadi member relax, dia tidur. Nak dekat ke azan baru bangun. Tapi dapat pahala, masya-Allah, tabarakallah, dapat pahala seolah-olah dia tengah menghidupkan sepanjang-panjang malam. Lagi bukan malam calang-calang, malam sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, penghulu segala hari pada setiap minggu bila? Inilah dia hari ini tuan-tuan, hari Jumaat. Sebenarnya hari Jumaat ni lebih utama daripada 2 hari raya. Raya kita sebenarnya, tapi hari raya kita dah itulah dia yang beria-ria nak raya. Masya-Allah, tabarakallah. Tengok kalau tak raya macam tak sah gitu. Mesti nak raya. Baju mesti nak baju baru. Walau macam mana pun kat dalam kocek itu kering, nak baju baru juga. Sebab apa? Raya. Macam tak sempurna gitu kalau tak baju raya. Padahal dituntut pada kita ialah baju yang paling sempurna, paling terbaik. Itu yang dituntut, bukan baju baru. Itu dia. Jadi hari Jumaat sebenarnya lebih utama daripada 2 hari raya. Sebab apa? Penghulu segala hari, hari Jumaat. Penghulu segala hari dalam setiap minggu, hari Jumaat. Penghulu segala hari dalam setahun. Bila tuan-tuan perempuan? Agak-agaknya. Penghulu segala hari dalam setahun, iaitu pada Yaumul Arafah, 9 hari bulan Zulhijjah. Itu sebabnya jangan kita lepaskan peluang. Yang lepas pada 9 Zulhijjah yang lepas, jangan lepas peluang. Mereka para duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah, para hujaj, mereka telah buat kerja haji lah kat sana dan sebagainya, di padang Arafah dan sebagainya. Kemudian tak lama lagi nak melontah dan sebagainya. Kita ke bumi tanah air ini, kita rebut peluang, banyak-banyak doa. Pada 9 hari bulan tu berpuasa. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini penghulu segala hari pada setahun dah lepas. Jadi hari ini yang tiap-tiap minggu kita berhadapan ialah penghulu segala hari setiap minggu, hari Jumaat. Jadi rebutlah peluang. Antara tuntutan-tuntutannya apa? Perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu walau bagaimanapun yang dikata dituntut perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Bukan hari Jumaat saja kita berselawat.
Hari ni kita kena betulkan mentaliti kita. Hari ni setiap tahun ni, tak lama lagi kita nak masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari setiap tahun lagi negeri Johor ni, masya-Allah tabarakallah, selagi tak puasa Maulid. Terkejut saya tuan-tuan. Kadang dah nak puasa, jemput ustaz, jemput ceramah ustaz. Ceramah apa? Maulid. La ilaha illallah, dah nak puasa. Hebat. Tapi bagaimana cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa hubungan kasih kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan selawat? Perbanyak selawat. Macam mana kalau dalam sebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali, dia kata apa? Macam mana Nabi nak kenal kalau kita ke atas muka bumi dunia ni tak hubung kasih dengan Nabi? Bagaimana cara nak hubung kasih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak-banyak selawat. Ni tak selawat tulah, kalau pergi Maulid datang selawat tu je lah. La ilaha illallah. Patut banyak-banyak selawat. Banyak-banyak selawat. Hari ni macam-macam, masya-Allah tabarakallah. Hari ni ada yang nasyidnya, nak mudahkan kita untuk hafal selawat dan sebagainya. Masya-Allah kan? Banyak-banyak selawat. Kepada itulah hubungan kasih kita pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antaranya. Apa tuntutan lagi pagi ni tuan-tuan? Dapat solat subuh secara berjemaah, alhamdulillah. Dan kemudian tuntutan-tuntutan imam pula buat yang paling afdal, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat pertama baca suratul sajadah, selepas Fatihah sujud sajadah lagi. Syaitan menangis tatkala anak-anak Adam, cucu-cucu cicit Nabi Adam alaihissalam, ketika sujud nangis syaitan. Nangis syaitan, masya-Allah tabarakallah. Macam-macam daya usaha syaitan untuk menggugat anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalam. Kita tengok bagaimana kita nak bangun subuh tu, masya-Allah, satu pengorbanan bagi kita. Kenapa? Syaitan dah ikat 3 tali. Ikat 3 tali. Kalau kita layan balik, dah sudah. Selimut tu kita selubung balik. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita berjaya bangun, kita berjaya mandi, kita berjaya ambil wudu. Alhamdulillah, 3 ikatan iblis, ikatan syaitan tadi dapat kita lepaskan. Nampak? Cuba kita bayang-bayangkanlah, kadang-kadang kita nasihat pada anak-anak ni. Kadang-kadang masya-Allah kejut dia, ya Allah, punyalah payah. Kejut dia golek belah kiri, la ilaha illallah. Kejut belah kiri, dia golek belah kanan balik. Lagi kita kejut, lagi dia tarik selimut. Na'udzubillahi min zalik. Kadang-kadang kita ingatlah, kadang hari ni budak-budak muda, ya Allah, sibuk apa? Memperagakan badan, nak menunjukkan yang dia gagah. Sibuk budak-budak ni sekarang nak jadi badan sado. Yang cakap pada depan ni tak berapa sado lah. Sibuk tayang badan dekat Facebook dan sebagainya, konon pergi gym dan sebagainya. Tapi ni nak jadi gagah badan saja buat apa? Tapi gagah nak angkat selimut yang ringan pun tak boleh. Dumbbell, kanan kiri berapa kilo tu? Daripada angkat kanan kiri dumbbell, benda yang tak ada benda, baik ikut mak di pasar. Tolong mak angkat ikan sebelah, ayam sebelah, kan lagi bagus, dapat pahala. Ini pergi gym, bukan tak boleh. Ustaz tu sebab ustaz bulat. Astagfirullah. Bukan, boleh, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang itulah, gym boleh pergi, masjid tak boleh pergi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita kena ajak anak-anak muda ni sama-sama pergi masjid, sama-sama beribadat, sama-sama datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dengar majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Kenapa? Perhimpunan-perhimpunan inilah disukai oleh para malaikat. Allah Ta'ala hantar para malaikat turunkan rahmat. Kita tadi datang, dah solat subuh secara berjemaah. Macam saya cakap tadi, pahala dapat seolah-olah kita beribadat sepanjang-panjang malam. Kemudian apa? Kita dapat lagi pahala. Imam baca surah sajadah dan surah Al-Insan, sunnah Nabi SAW. Kita sujud sajadah lagi pada pagi yang mulia ni. Masya-Allah tabarakallah. Lepas solat tadi pula, imam dah duduk wirid beramai-ramai. Wirid tu sebenarnya majlis-majlis zikir, majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hantar para malaikat turun untuk menaungi mereka-mereka yang duduk majlis-majlis zikir. Termasuklah hari ni, pagi ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita duduk majlis ilmu ni merupakan majlis-majlis zikir juga, majlis-majlis memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengar kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pun majlis zikir juga Allah hantar para malaikat. Jadi kita tengok, itu kita tahu majlis-majlis yang dinaungi para malaikat, mereka-mereka yang telah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tahu. Sikit saya nak tengok sedikit untuk mukadimah kita. 10 golongan teman iblis. Ni na'udzubillah min zalik. Jadikan pedoman buat diri kita. Moga-moga kita dijauhkan daripada 10 golongan tersebut.
Kita doa mudah-mudahan jangan kita, jangan adik-beradik kita, jangan anak-anak kita, jangan cicit-cicit kita, jangan zuriat keturunan kita termasuk daripada 10 golongan ni, teman iblis. Satu ketika Nabi SAW didatangi seorang tua, bongkok dah, baju bercompang-camping dan sebagainya. Rupa-rupanya tanya siapa tu? Iblis. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada seorang tabi'in, iaitu Abdul Wahab bin Munabbih. Masya-Allah tabarakallah. Jadi datang rupanya iblis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada iblis, ada tak di kalangan umatku yang akan bersama-sama kau, makna kata menjadi teman kau hingga ke dalam neraka Jahannam. Masya-Allah tabarakallah. Nauzubillah minasyaitan. Ini Nabi risau, siapa ni di kalangan umat dia yang sama-sama dengan iblis sampai ke dalam neraka Jahannam. Nauzubillah min zalik. Moga-moga dijauhkan. 10 golongan tersebut yang disebutkan siapa? Yang pertama, hakim yang derhaka. Hakim yang derhaka. Nauzubillah min zalik. Allah Taala beri dia kelebihan menjadi hakim, untuk membicarakan tentang satu masalah jenayah dan sebagainya, tapi dia berat sebelah mungkin, ataupun dia apa, rasuah dan sebagainya. Masya-Allah tabarakallah. Orang yang betul dikata salah, orang yang salah dikata betul. Ini yang pertama. Pertama, kawan syaitan. Nauzubillah. Moga-moga dijauhkan daripada kita. Yang kedua, iaitu yang disebutkan iblis pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang kaya yang takabur. Orang kaya yang takabur. Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki kita bukan untuk kita takabur, untuk kita menunjuk-nunjuk pada orang lain, kita belagak aksen, ya bukan. Tetapi apabila kita ada kelebihan harta, itulah sebabnya dalam Islam ni ada konsep menyucikan harta dengan kita berzakat. Itu yang wajib. Yang sunatnya berbanyakkan sedekah. Ini yang dituntut dalam Islam. Bukan kita bermegah-megahan menunjuk-nunjuk, dan sebagainya. Hari ni malang ni saya tengok ni, kita ingatkan mereka-mereka ni kadang-kadang macam-macam skim-skim yang mereka buat. Kadang-kadang kita tengok dari media-media sosial, kadang-kadang dia tunjuk berkepuk-kepuk duit. Alhamdulillah, setelah saya menggunakan sistem ni, sistem bisnes ni dan sebagainya, inilah hasilnya. Perlu ke tunjuk? Duit RM50 kau berkepuk-kepuk, duit RM100 berkepuk-kepuk. Kau jadi duit, orang lain tak ada duit. Na'udzubillah min zalik. Sepatutnya tak boleh macam itu. Kita dah kaya, dah lah simpan. Yang kita digalakkan apabila kita ada rezeki lebih, apa? Balik-balik pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hakikatnya apa-apa semuanya adalah kurniaan, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Tu dia. Ini tak bangga, masya-Allah. Tunjuk kat orang, upload dekat Facebook, Instagram. Ni nampak, inilah hasilnya setelah titik peluh saya. Tak ada dinisbahkan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Dahlah tak dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu datang daripada Allah. Kemudian takabur, cakap besar, tunjuk pada orang lain, orang awam. Buat apa? Kesian. Kita tak fikir kadang-kadang ada saudara kita yang tengok, Allahu akbar. Kadang-kadang nak makan satu hari 3 kali pun tak cukup. Satu hari 3 kali pun tak cukup. Dia boleh nak tayang-tayang duit. Kalau dia tayang-tayang duit tu dia tolong tak apa juga. Dia tunjuk, dia tayang. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tak boleh. Kalau kita ada rezeki lebih, bukan tugas kita untuk nak buat macam itu. Jangan. Baik, apa lagi kita tengok yang dikatakan tadi teman-teman iblis ni? Peniaga yang khianat. Peniaga yang khianat. Allahu akbar. Hari ini macam-macam. Orang meniaga, orang jual dan sebagainya. Macam-macam lah sekarang. Skim-skim jualan-jualan dan sebagainya. Awak kena jual ni. Lagi apa? Gores dan menang. Gores dan menang. Jualan, kadang-kadang menipu orang. Kita dah tentu-tentu kita tahu rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita perolehi bukan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh lah. Ini kadang-kadang tuan kena gores benda ni. Gores harga barang berapa? Tak apa. Tuan kalau dapat gores benda ni, tuan bayar saya 4,000 je. Untuk apa? Vacuum 4,000. La ilaha illallah. Boleh beli motor harga vacuum tersebut.
Kalau tayar tak gores, kalau tak gores harga vacuum ni 8,000. Nampak noh penipu. Hari ni macam-macam jenis penipuan dalam perniagaan. Macam-macam. Kadang-kadang ya Allah, cik kalau bayar ni gini cik dapat ni. Tengok seperti mana yang dijanji-janjikan tak dapat. Banyak penipuan. Itu penipuan dari segi yang moden lah. Lagi-lagi kadang yang jualan online ni, Allah. Cik tolong deposit duit dulu, kemudian nanti kita akan hantar pos laju selepas seminggu. Tak payah seminggu, setahun tak sampai-sampai. Tu dia. Macam-macam penipuan. Inilah antara kawan-kawan yang dikatakan kawan-kawan iblis. Nauzubillah min zalik. Jauhkan daripada kita, jauhkan daripada keluarga kita, jauh daripada sanak saudara kita. Jangan. Kita nak menjaga. Contoh tauladan dah ada. Siapa? Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Al-Amin, yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berniaga dulu, semua orang suka. Itu sebab kita tengok bagaimana seorang pemuda yang hebat. Semua orang suka. Semua orang suka berurus niaga dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika dia memperdagangkan harta, mana kata perniagaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, masya-Allah tabarakallah, untung. Kenapa? Kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda yang mulia, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lemah lembut dan sebagainya. Ini kita kena terapkan dalam perniagaan. Hari ini masya-Allah, kita minta tawar sikit, menyinga dia. Ikutlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang, ikan ni tak boleh murah sikit ke bang? Murah-murah kau ingat ni ikan pontian tau. Marah kita balik. Ya Allah. Minta kurang RM1, RM2 takkan tak boleh. Tak boleh cakap dah baik-baik. Jangan marah. Action dia. Ni ikan pontian tau. Saya tak tanya pun ikan pontian ke ikan mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita ikut tauladan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai aspek kita boleh jadikan contoh tauladan, termasuk dari segi ekonomi, dari segi businessman, dari segi seorang peniaga. Itu dia, masya-Allah. Dan kemudian apa lagi? Peminum khamar. Mereka-mereka yang minum arak. Ini kawan syaitan. Masya-Allah tabarakallah, jaga. Hari ni macam-macam jenis arak. Ada produk arak tu. Dulu arak kita tahu, dia kalau tin hitam, tin hijau gelap, ini semua arak. Hari ni macam-macam yang di-viralkan dalam WhatsApp. Ada yang sekarang dia jadi colourful, tin yang berwarna-warni. Kalau salah ambil kat kedai 711 tu, kedai 711, kalau tersalah ambil bahaya. Itu sebabnya kadang-kadang anak-anak ni kita pantau, jangan sampai dia tersalah ambil. Pasal apa? Tin dia dah meragukan. Saya pernah tengok ada sekali. Betul. Rupanya memang ada jual dekat kedai-kedai tu. Memang tin dia ada yang warna oren, ada warna purple, ada warna kuning dan sebagainya. Sebab apa? Ni dia nak mengelirukan orang. Takut biar umat Islam pun minum. Sayang, arak ni dalam hadis yang lain nyatakan golongan-golongan dilaknat ni banyak akibat arak. Antaranya apa? Mereka yang merah anggur tersebut. Mereka yang memerah, mereka yang mengangkat, mereka yang memproses, mereka yang membotolkan, mereka yang menjual, mereka yang apa, semua dapat saham-saham dia. Jadi takut. Lagi-lagi kita ada anak-anak ni yang baru habis SPM dan sebagainya contohnya, ataupun yang tengah cuti semester panjang, universiti dan sebagainya. Janganlah kasih kerja tempat-tempat yang kena susun arak dan sebagainya. Ni tidak. Asal cuti je, tak apa, kerja 7-Eleven. Dah kena susun arak dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Cuba kita sensitif sikit. Seperti bila kita dengar larangan-larangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jadi takut. Kita tak nak buat, kita tak nak angkat arak tersebut dan sebagainya. Cuba buat macam itu. Ni tak, selamba je. Alah, bukan saya minum, saya angkat je. La ilaha illallah. Kita dah lah angkat, kita susun kat dalam Xbox tu. Itu kan kita kira pamerkan. Kita mempromosikan. Promosi apa? Ibu segala maksiat, arak. Ibu segala maksiat. Na'udzubillah min zalik. Kita pun tahu sedia maklum cerita seorang abid, abid yang tak belajar, yang tak ada ilmu. Tuan-tuan puan-puan mungkin sedia maklum kisah ni. Seorang abid, ahli ibadah, tak ada ilmu. Dia tak pergi berguru, dia hanya beramal je, tapi tak nak berguru, tak nak belajar.
Satu ketika apa? Dia tengok ada seorang lelaki dekat ujung masjid, dekat dalam masjid, wah, beribadat seolah-olah berzikir lebih khusyuk daripada beliau. Dia jumpa lelaki ni. Tuan, saya tengok tuan ni beribadat lebih khusyuk daripada saya lah. Macam mana, apa tips dia, apa rahsia-rahsianya, boleh tak kongsikan dengan saya? Dia kata, boleh, tak ada masalah. Engkau kalau nak lebih khusyuk daripada ni, daripada engkau zikir sekarang ni, kau ikut cara aku. Macam mana? Macam gini. Engkau berzikir, kau minta ampun, kau istighfar pada Allah Ta'ala, tapi engkau tak ada dosa. Bila engkau tak ada dosa, kau tak dapat menghayatinya. Wah, rupa-rupanya siapa? Itu adalah iblis yang menyamar. Iblis yang menyamar. Jadi si Abid ni, ya ke? Betul ke? Ya. Sebab apa? Engkau tak ada dosa. Jadi bila engkau tak ada dosa, engkau berzikir, engkau mohon ampun pada Allah, kau tak dapat menghayati. Jadi paling kurang pun kau buat satu dosa lah. Iblis nasihat. Dan nama iblis memang ada nasihat macam itu. Baik. Jadi yang si pemuda, si Abid ni tadi, ahli ibadah yang jahil ni tadi, dia ikut saranan ni. Baiklah tuan, kalau macam itu, apa maksiat yang perlu aku buat? Apa dosa yang aku perlu buat? Aku cadangkan kau, apa kata, engkau berzina. Cadangan iblis tadi lah. Tak boleh, saya ni ahli ibadah. Dabik dada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ni ahli ibadah, orang kenal. Saya kalau wirid dekat masjid tu, orang tahu. Saya lagi tasbih saya, orang tasbih kecil-kecil, saya tasbih besar. Ni saya tambah je. Jadi apa? Dia kata tak boleh. Berzina tak boleh, nanti orang tahu. Kalau macam itu kau bunuh orang lah. Tak boleh, bunuh orang lagi orang tahu. Tak apalah, aku bagi yang ringan punya. Kau nak buat dosa, kau minum arak. Jangan ingat arak tu dosa paling ringan, tidak. Arak ni Masya Allah, tabarakallah, ibu segala maksiat. Jadi si Abid ni, akibat daripada kejahilan dia, dia ikut cakap iblis ni tadi. Dia minum arak. Dikatakan dia minum arak di sebuah kedai. Arak tu dijual oleh seorang wanita. Arak tu dijual oleh seorang wanita. Saya tak tahu, saya tak pernah minum. Dikatakan orang kali pertama minum arak, kalau orang dah selalu minum arak kan, dia boleh minum, dia boleh menyembang. Ni yang tengoklah kan, biasa tu kan, dia orang dah minum tu dia boleh menyembang, berbual saja, tak ada benda. Tapi dikatakan kali pertama orang yang minum arak, terus dah senoning, dah fikiran dah tak betul. Ni antara sebabnya kenapa arak tak dibenarkan dalam Islam. Sebab apa? Fikiran kita dah jadi tak waras. Jadi kali pertama dia minum, tak tahulah berapa banyak dia minum. Terus pemikiran dah jadi tak waras. Terus dia nampak wanita yang menjual arak tu, dia terus berzina dengan wanita tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Dah berzina, dia sadar, hilang daripada mabuk dia. Macam mana ni aku nak tutup aib aku ni? Takut wanita ni nanti kan dia sebar-sebarkan pada orang awam, orang kampung, yang aku dah berzina dengan dia. Tak boleh ni, dia kena tutup mulut wanita ni. Jadi apa dia buat? Dia bunuh wanita tersebut. Dia bunuh wanita tersebut. Jadi akhirnya kejahatan dia tu terselah juga. Orang kampung tahu, orang kampung tangkap dia, nak jalani kisas. Maknanya kata dia dah bunuh tadi, nak bunuh dia balik. Bila nak bunuh dia balik, datang si iblis ni tadi. Jangan takut, aku boleh bantu kau. Kalau kau ikut apa yang aku cakap, insya-Allah engkau akan selamat. Engkau akan terus hidup. Memang dah akhir-akhir hayat pun kena tipu lagi dengan iblis. Sebab apa? Jahil. Sebab kita hari ni kena banyak menuntut ilmu. Jangan kita mudah-mudah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi dikatakan apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Pemuda ni, Abid ni tadi setuju. Dia kata, boleh, saya ikut apa saranan tuan. Saya ikut saranan tuan. Pasal apa? Saya nak selamat. Saya tak nak dihukum mati. Saya tak nak dihukum bunuh. Okey, apa saranan tuan? Kau mengaku aku sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian apabila dia mengaku sebagai Tuhan, akhir hayatnya dia tetap kena hukuman mati dalam keadaan
Su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Akibat apa? Ilmu tak ada. Mudah-mudah diperdayakan oleh iblis. Itu sebab kita hari ni kena berjaga-jaga. Ingat pada anak-anak kita, khamar, arak ini merupakan ibu segala maksiat. Jangan pernah cuba-cuba. Jangan pernah cuba-cuba. Yang lepas tu lepas. Kita mungkin yang dulu zaman-zaman silam kita pernah terbuat dan sebagainya. Dah tak payah cerita-cerita pada anak, tak payah cerita-cerita dengan kawan. Aku dulu pernah pergi minum. Aku terminum sebenarnya tapi sedap juga. La ilaha illallah. Jangan. Dah, kemungkaran-kemungkaran yang lalu jangan kita sibuk war-warkan pada orang lain. Kita takut-takut mendatangkan fitnah. Baik. Apa lagi kita tengok? Tukang fitnah. Ini pun sahabat iblis. Tukang fitnah. Orang-orang yang suka fitnah, sebar-sebar, sebar-sebar hal orang dan sebagainya. Benda fitnah ni apa? Menyebarkan benda lain yang kalau orang tu tahu dia tak suka. Ini fitnah. Kita janganlah. Hari ni macam-macam lah. Saya tengok kadang-kadang rancangan kat televisyen tu pun kadang-kadang ada yang mendatangkan fitnah ni. Lagi-lagi yang gosip-gosip. Kita tak payah tengok lah. Nak tengok buat apa? Ambil tahu hal ehwal rumah tangga artis, berantakan dan sebagainya. Buat apa? Dulu saya ingat saya ada satu je rancangan kat TV. Tapi sekarang dah macam-macam. Buka channel ni ada. Ya Allah. Tukar channel Indonesia pun ada juga. La ilaha illallah. Semuanya sibuk nak cerita pasal rumah tangga orang. Dia ni kahwin dengan siapa, dia ni bercerai pula. La ilaha illallah. Tak payah. Kita hari ni banyak lagi kita nak belajar. Banyak lagi kita nak tambah ilmu kita. Banyak lagi kita perlu tambah. Selagi mana ulama-ulama ada di sekitar kita, banyak lagi kita nak nadah ilmu. Daripada kita habiskan masa menghadap televisyen, kita dapat benda-benda yang tak bermanfaat. Itu tukang fitnah. Jadi jangan. Hari ni tukang fitnah bukan setakat makna kata yang saya cakap tadi di media-media saja. Termasuk di tangan kita ni. Bukan saja di percakapan. Dulu dekat mana? Kat luar rumah, antara pagar sambil jemur baju. Dulu. Zaman sekarang bukan, dah tak ada dah. Sampai dekat office pun boleh. Macam mana? Ni dengan satu jari saja. Apa? WhatsApp. Dapat satu berita. Tak tahu lagi sahih ke tak sahih. Sebar. Duk sebar. Akhirnya tak tahu benda tu. Saya kadang-kadang patutnya benda ni kita kena jaga-jaga waspada. Termasuk hadis-hadis. Kadang-kadang mengatakan ni hadis Nabi SAW. Tak boleh. Kita jangan suka-suka menyatakan itu hadis. Kenapa? Kalau itu bukan hadis, seolah-olah kita dah menempa satu kerusi dalam api neraka. Bawa tenang. Ni kadang-kadang dapat satu benda, tanya dulu. Ustaz, betul tak ni hadis ni? Kadang-kadang susunan tak baca hadis langsung. Barang siapa dengar ketika azan dia baring, jenazah dia kena angkat berat. Hadis Nabi. Suka-suka hati dia je. Jangan. Jadi kita kena jaga-jagalah, berhati-hati. Jangan cepat-cepat forward. Jangan cepat-cepat kita memfitnah orang, saudara. Jangan kita makan daging saudara kita sendiri. Makanlah daging-daging lain, Ramli burger ke. Daripada kita makan daging saudara kita sendiri. Sibuk no. Ya Allah. Ingat dalam Quran pun sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kan? Membunuh tu kita rasa memang dah dahsyat dah. Tapi fitnah tu lebih teruk daripada membunuh. Jadi jangan. Hari ni suka-suka dah cepat-cepat. Lagi-lagi zaman-zaman viral ni. Allah, viral dekat WhatsApp, viral dekat Instagram, viral dekat Twitter, viral dekat Facebook. Ya Allah, bawa tenang. Sabar. Benda yang baik tak apa. Viral. Hari ni ada ceramah apa dekat Masjid Bandar Baru Huda ni. Sebarkan. Tak apa. Hari ni kita ada apa? Hari ni pengajaran yang kita dapat. Sebar. Tak apa. Tak ada masalah. Contohnya kejap lagi. Ada tazkirah Jumaat bersama siapa? Datuk apa? Datuk Nizam Kamarul Zaman. Sebar. Tak apa. Benda yang baik. Amalan murni, nasihat daripada ulama ni, Habib Ali Zainal Abidin. Sebar, tak ada masalah. Ini benda yang belum pasti, benda kan. Macam contohnya baru-baru ni saya dapat satu video yang mencemaskan. Dia kata, dekat Mekah turun salji. Saya cakap, selama saya pergi Mekah banyak tak pernah pun ada salji turun kat Mekah.
Saya pun tanya-tanyalah sahabat-sahabat yang lain dan sebagainya. Rupanya turun salji ni kat mana? Dekat daerah kawasan-kawasan berhampiran dengan Taif. Taif ni memang tempat sejuk. Memang tempat sejuk. Jadi memang dah banyak kali turun salji di situ. Orang kita dia tak tahu, dia pergi rekod. Dia sebar. Dia sebenarnya dalam perjalanan nak pergi ke Mekah. Belum sampai Mekah lagi. Kemudian dia viralkan, dia kata Mekah turun salji. Sebenarnya dah sampai Mekah belum? Belum. Nampak? Ini dah satu mencemaskan orang. Dah orang pergi umrah terpaksa pakai baju macam beruang tu. Pasal apa? Kononnya dekat Mekah ada salji. La ilaha illallah. Padahal bukan. Salji ni turun kat mana tadi? Taif. Taif memang sejuk sikit. Sebab ada package package umrah, dia buat ziarah tambahan pergi Taif. Taif ni apa kelebihan dia? Taif ni antaranya tempat sejarah lah. Pertama kita sedih lah, Nabi SAW pernah dihalau, dibaling dengan batu ketika Nabi nak menyampaikan dakwah di situ bersama Zaid, Sayyidina Zaid radhiyallahu an. Nabi dihalau, dibaling dengan batu, na'udzubillahi min zalik. Kemudian apa lagi? Di situ juga ada tempat bersejarah juga. Kenapa? Adanya makam seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat, siapa? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ni. Itu sebabnya ada orang dia tak lepaskan peluang dia pergi. Kemudian Taif ni dia macam tanah tinggi, sejuk. Macam Cameron Highland dan sebagainya. Jadi itu sebagai kadang-kadang ada ziarah tambahan, dia orang pergi Taif. Jadi baik. Tapi tu kadang-kadang ada orang dia nak bermikot. Taif ni sebenarnya ada mikot di situ. Kita boleh berniat umrah di situ. Iaitu niat di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil boleh berihram di situ, tapi sejuk, tak tahan, ramai tak tahan. Jadi dia orang buat ziarah je di situ. Baik. Baik, kita tengok lagi. Apa lagi kawan-kawan kepada iblis ni? Baik, orang yang riak. Jangan kita riak. Masya-Allah, tabarakallah. Jangan kita riak. Kita ada kelebihan, mungkin kita ada lebih ni, dia ada lebih tu. Setiap manusia Allah Ta'ala beri kelebihan masing-masing. Jangan kita riak. Apa yang kita perlu riak? Apa yang perlu kita banggakan dengan kelebihan kita? Tak. Mungkin kita bagus dalam bahagian ni, kawan kita tu tadi lagi bagus dalam bahagian yang lain pula. Jadi tak ada benda yang perlu kita riakkan. Jadi jauhkan sifat riak. Kenapa ni? Syaitan suka, iblis suka. Mudah-mudahan kita jauhkan. Baik. Apa yang dikatakan lagi? Orang yang memakan harta anak yatim. Orang yang memakan harta anak yatim. Itu sebab hari ni kita tengok betul-betul. Nak sedekah, nak derma, kita tengok betul-betul. Betul tak? Pastikan. Hari ni macam-macam. Saya kadang-kadang, Masya Allah, macam saya tak percayalah. Kadang-kadang itu macam sindiket. Kan kita dapat makluman. Sebagai contoh, kadang-kadang kita duduk kat restoran dan sebagainya, duduk dengan sahabat-sahabat tengah berbincang, pukul 11 malam, hampir-hampir nak pukul 12, tiba-tiba ada budak perempuan datang nak minta sedekah. Dia kata ni untuk anak yatim. Ada yang kata untuk tahfiz. Tanya tahfiz kat mana? Kalau kat Johor boleh tahan lagi, kat Kedah datang seorang-seorang tak ada mahram. Ya Allah, minta derma dengan kita. Ini kita nasihatkan dia. Sebab apa? Jangan cakap ni anak yatim punya, tahfiz punya dan sebagainya. Besok kalau duit ni tak sampai anak yatim, korang makan, ingat ni. Inilah hasilnya. Kawan-kawan kepada iblis. Na'udzubillahi min zalik. Kita pun dapat makluman juga. Saya tak tahu tu badan daripada badan mana. Kan ada yang Allah ada badan tu yang dia minta derma dengan orang awam. Tiba-tiba nampak gambar model dia tersebar kan. Main jet ski, karaoke. Ya Allah, jangan main-main. Kalau itu pusat jaga anak-anak yatim, nampak? Dia tanggung lah. Dia makan harta anak-anak yatim kan. Ini kalau kena tak masuk akal. Tahfiznya di Kedah sana sampai kat sini berpelesiran. Bukan katanya bukan di Johor saja, satu Malaysia. Pergi R&R jumpa, pergi restoran jumpa, pergi sana jumpa. Hari ni pula macam-macam kaedah dia buat. Jadi kita tanya, dan saya pun dapat sedia maklum, setiap kutipan-kutipan yang ada di luar ni, perlu ada surat yang dikeluarkan daripada pejabat kadi daerah. Tolong tanya tuan-tuan,
Tolong tanya, bukan kita nak berkira sangat, tak. Kalau kita nak bagi ikhlas, bagi dah cukup. Tapi kita naklah biarlah duit kita tu dibermanfaatkan betul, kan? Jangan disalahgunakan dan janganlah sampai pihak yang salah dapat, kan? Jadi kita tanya, tak salah apa kita tanya? Boleh saya tengok surat keterangan tuan? Tengok surat yang telah diberi pengesahan oleh Qadi Daerah Johor Bahru, ataupun Qadi Daerah mana-manalah. Kalau kita dari Johor Bahru, kalau kita pergi kat daerah lain, tanya, tengok. Saya pernah tanya sekali, dia bagi kadi tu dah 2 kadi yang lepas, bukan kadi sekarang. Ya Allah, saya cakap, itu pun suratnya photostat, tarikhnya dah expired. Nampak no, dia photostat banyak-banyak, dia dapat satu, dia photostat banyak-banyak. Ambil kesempatan. Tu. Jadi kita itulah, biarlah tempat-tempat yang patutnya. Kita kat negeri Johor ni banyak rumah-rumah anak yatim, kita tolong yang tu sudah. Ni kadang-kadang yang biasa-biasa ni sindiket-sindiket ni kita tak tahu, kan? Hari ni macam-macam sindiket. Jalan raya pun ada sindiket. Hari raya budak-budak kadang-kadang sindiket. Dia suruh budak-budak ni pergi, lalah budak-budak punya duit raya dia ambil. Sindiket macam-macam, pelik. Anak yatim pun sedikit, hari raya pun sedikit. Ya Allah, macam-macam. Kemudian orang yang meremeh-remehkan solat, ini best friend iblis. Ya Allah, solat tu dia tangguh-tangguh. Yang kadang-kadang buat, yang kadang-kadang tak buat. Tangguh-tangguh. Nantilah. Asar pukul 4 suku. Sembahyang Zuhur 4.10. Ya Allah. Maghrib pukul berapa? 6 lebih, pukul 7. Pukul berapa sembahyang asar? Ya Allah. 6.30 baru nak sembahyang asar. Meremeh-remeh kan? Hari ni tak boleh lah, hari ni. Ada macam itu kadang-kadang. Dia suka-suka dia nak sembahyang, dia sembahyang. Agak-agak dia tak sembahyang. Tu kan. Kita tak boleh. Orang yang meremeh-remehkan solat ni, ini antaranya sahabat-sahabat iblis. Jangan. Moga-moga kita jauhkan daripada ni. Anak-anak kita ingatkan, abang jangan tak solat. Sebab apa? Sebabnya solat ni kita perlu ditarbiah daripada kecil. Kan? Umur berapa tahun? Umur 7 tahun dah suruh anak solat. Sebab apa? Kenapa umur 7 tahun? Daripada muda lah. Sebab orang Melayu, pepatah Melayu tu dah cantik dah. Melentur melentur buluh biar daripada rebung. Pasal rebung tu lembut, kita boleh lentur-lentur dia lagi. Bila dia jadi buluh, dah jadi keras, boleh lentur lagi tak? Dah tak boleh. Betul lah tu pepatah Melayu. Samalah dengan seperti mana saranan Nabi SAW, suruh anak kamu solat seawal umur 7 tahun. Tak nak solat, marah. 10 tahun tak solat, hukum dia. Boleh. Biarlah daripada kecil dah dibiasakan dengan solat. Agak-agak dah besar dia lihat lagi tak? Dah tak lihat. Pasal dah jadi macam darah daging dia hari-hari. Ini tak, kadang-kadang budak darjah 1, alah awal lagi, baru darjah 1, tak apalah. Maghrib isyak jadilah. Subuh tak payah kejut dia, kesian dia. Semalam dia tidur lambat, banyak tengok kartun. Ya Allah, kartun dia besar kan. Orang apa? Game. Hari ni, ya Allah, anak-anak kecil-kecil bagi game. Kecil-kecil dah bagi smartphone. Kadang-kadang lebih canggih daripada saya. Alamak, aku pakai ni je. Dia pakai, budak sekolah rendah pakai handphone lagi canggih daripada kita. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu sebab kita ingatkan dia balik. Jangan remeh-remehkan solat. Jangan tinggal-tinggalkan. Suka hati solat celam-celum kadang-kadang. Ingat balik. Yang wanita tu lain lah, dia ada dia punya tempoh-tempoh dia. Yang lelaki uzur tak mana. Kalau kita tengok tak ada alasannya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, masya-Allah, kalau tak boleh sembahyang berdiri, ada kelebihan untuk kita boleh sembahyang duduk. Lagi apa? Dia boleh sembahyang mengiring, sembahyang sampai kita dah tak boleh gerak, tubuh badan kita pun boleh isyarat mata. Pun tak nak sembahyang lagi. Alah ustaz ni, saya perjalanan jauh ustaz lah, penatlah driving. Di situ pun ada juga rukhsah, kelebihan, ada kelonggaran yang kita boleh jamakkan solat. Kalau kita bermusafir pun nak bagi alasan lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Nanti saya dah tua dah. Tahu ke kita sampai umur tua?
Kadang-kadang budak-budak benda, nanti aku tua, nanti aku tobat lah. Tahu ke sampai umur tua tu? Kadang-kadang tak sampai umur tua dah selamat tinggal. Itu kita kena berhati-hati. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok lagi dalam hadis ni apa disebut. Orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Zakat ni setahun sekali je. Cukup kita punya haul, cukup kita punya nisab, keluarkan zakat. Setakat ni kita tengok kalau saya pergi taklimat Majlis Agama Islam tu, biasanya Majlis Agama Islam cakap apa? Setiap tahun kebanyakan orang-orang yang keluar zakat, setiap tahun dia bayar, rupanya setiap tahun yang berikutnya dia akan bayar lebih banyak. Ini menunjukkan apa? Berkatnya rezeki dia. Individu-individu yang bayar zakat, kata tahun ni dia bayar 20,000, tahun depan bayar 30,000. Berganda dia akan bayar zakat. Kenapa? Berkatnya rezeki dia. Itu sebabnya dalam Islam cantik. Mungkin kalau kita kira-kira duit kita kat akaun bank, akaun simpanan kita dan sebagainya, kita kira-kira belum cukup dia punya nisabnya, belum cukup. Jadi bila belum cukup, apa nak buat? Janganlah kita tunggu bila tak cukup nisab dia, tak apalah aku tak payah bayar zakat, selamat. Tak. Yang wajib kita, alhamdulillah, bukan maknanya kata yang wajib kita tak dapat nak buat, kita kejar yang sunat-sunatnya. Yang wajibnya zakat, sunatnya sedekah. Banyaklah bersedekah. Ini tak nak bersedekah, tunggu hari Jumaat je. Tunggu apa? Tabung lalu depan kita. Itu pun macam mana? Bukan orang sini baik, alhamdulillah. Ni cerita tempat lain. Kadang-kadang tabung lalu buka beg duit, cari yang mana? Tuan-tuan, perempuan, biasanya tabung lalu apa? Tak pun kat rumah dah siap-siap letak kat kocik. Letak yang mana? Yang paling kecil sekali. Yang warna biru tu je lah kat dalam kocik. Kan? Tak apa, masjid besar, kita letak RM1, 1,000 orang dah berapa? Janganlah macam itu, kan? Kita nak doa pada Allah SWT, macam-macam kita minta. Tapi nak bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, RM1 je. Cuba sekali-sekala kita goncangkan nafsu kita ni. Goncangkan. Hari ni hari Jumaat, kita azam. Jangan terus buat hari ni ustaz dah cakap tadi pagi terus duit purple. Alhamdulillah. Kan? Duit warna purple terus masuk. Tapi kita cuba perlahan-lahan sikit. Yang penting kita cuba perlahan-lahan, yang penting kita istiqamah, berterusan. Jangan semangat hari ni je bagi 100. Minggu depan ujung minggu aku dah bagi 100. Sorry. Terus tak derma lagi. Cuba. Minggu ni kita azam, cuba tengok dalam beg duit hijau dulu. Minggu depan azam kuat sikit. Minggu lepas aku dah duit hijau, minggu ni duit merah pula. Duit merah. Minggu lagi tu duit oren pula. Kemudian duit biru besar sikit. Alah baru duit purple. Cubalah azam. Ni kadang tak duit purple tu nak keluar daripada beg duit, menggigil ni. Menggigil nak masuk tabung. Cuba kita lawan hawa nafsu kita. Yang cakap dia boleh tahan juga. Tu dia. Sama-samalah peringatan untuk diri saya juga sebenarnya. Tu dia. Nak keluarkan tu, cuba. Azam. Moga-moga dapat. Jadi hari ni sembahyang Jumaat dia lagi. Cuba. Terus. Kalau berani terus 20 terus masuk. 50 terus. Jangan takut. Allah dah janji dalam Quran, Allah takkan sia-siakan. Setiap harta yang kita sedekahkan, setiap harta yang kita infakkan, Allah akan gandakan berapa? Seolah-olah satu biji benih yang akan tumbuh 7 tangkai. Setiap 7 tangkai 100. 700 kali ganda. Ada orang bila dah derma RM1, Ustaz, dalam beg duit saya tak ada pun RM700 Ustaz. Ya Allah, janganlah kita tengok macam itu. Mungkin Allah gandakan dari segi kesihatan. Allah gandakan dari siapa? Kemakmuran rumah tangga. Allah gandakan lagi dengan apa? Dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kita gandakan apa? Allah gandakan dengan apa? Dengan dijauhkan musibah. Lagi apa? Allah gandakan macam-macam lagi. Jangan kita fikir kuantiti je. Derma RM1, nak tengok beg duit, ada duit ke tak ada duit. Ya Allah. Dengan insya-Allah kita mohon mudah-mudahan dengan sedekah kita moga-moga dijauhkan daripada sakit kita. Ada orang kan dia tak sembuh-sembuh, kalau adalah sahabat-sahabat kita yang sakit tak sembuh, nasihatkan dia suruh sedekah.
dia ada lebih sikit, bila sedekah tu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah mudahkan dia untuk sembuh. Sedekah. Sedekah. Kemudian apa lagi? Baik. Yang terakhir ialah orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Ini pun iblis suka berkawan dengan dia. Jangan. Aku ni kalau asyik nak berkalau je. Kita dalam Islam, kita ada cita-cita, salah tak? Tak salah. Tapi bila ada cita-cita, kenalah berturutan dengan kita punya usaha, ikhtiar kita. Bukan setakat kalau tak ada cita-cita. Asyik angan-angan. Macam apa pepatah orang Melayu apa? Mat jenin angan-angan mat jenin. Aku ni nak kahwin dengan anak gaja. Aku ni naklah kereta besar. Tapi macam gitu, takut lama, takut tu juga. Cuba kita buat perubahan. Berusaha, niaga, ataupun dan sebagainya. Nak kaya tak salah. Cita-cita nak jadi orang kaya boleh. Berniaga, buat dan sebagainya. Kena ada usaha, kena ada ikhtiarnya. Bukan kita relax je. Jadi ini beberapa perkara lah, 10 perkara yang mana yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, berkenaan dengan 10 golongan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bersama-sama dengan iblis. Sama-sama dengan iblis sehingga ke neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga 10 golongan ni kita tak termasuk daripada golongan. Itu sebab kita kena sentiasa berada dalam majlis-majlis, perhimpunan-perhimpunan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berzikir, dengan duduk majlis-majlis ilmu, duduk solat berjemaah. Ini jadi kita tak tergolong daripada golongan-golongan tersebut. Golongan-golongan tersebut. Jadi mana kata kita kena sentiasalah bertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauhkan daripada sifat-sifat yang disebutkan tadi. Jadi hari ni hari Jumaat, rebut peluang-peluang tuan-tuan. Hari ni banyak lagi peluang yang kita boleh buat. Lepas ni kita boleh buat solat duha. Hari Jumaat lagi kita kat negeri Johor, alhamdulillah, dah ada kelepasan, kita dah bercuti. Rebut peluang lah. Rebut peluang. Kita dah duduk majlis ilmu ni, sebelum balik buat dulu solat duha. 2 rakaat, paling kurang 2 rakaat, paling banyak kita boleh buat sampai 8 rakaat. Kemudian lagi rehat sekejap, balik rumah rehat sekejap, mandi sunat Jumaat. Pakai pakaian yang terbaik. Dikatakan terbaik ni apa? Warna terbaik warna apa? Warna putih. Pakai baju warna putih, jubah putih. Puan-puan dekat belakang tu, tolong bagi motivasi pada suami-suami. Ni kadang-kadang aku bukan tak nak pakai jubah putih. Bila aku pakai jubah putih, bang, ada orang meninggal ke bang? Janganlah macam itu. Bagi warna putih ni warna apa? Warna yang terbaik. Jadi biarlah ni kadang-kadang orang pergi haji, pergi umrah, belikan kita jubah putih. Bila kita pakai, tak tahulah sampai dah lipas gigit. Pakai. Bila lagi nak pakai? Hari Jumaat pakai. Kerana warna putih tu warna yang terbaik. Pakailah. Pakai, datang pakai wangi-wangian, mandi sunat Jumaat, kemudian datang awal dapat pahala seolah-olah sembelih seekor unta. Tak ada ke? Unta nak beli bukan murah-murah sekarang. Berapa? 6,000, 7,000. Saya tahu ada ceramah di Masjid Melawati kat KL. Dia buat yang lepas hari raya Aidiladha yang lepas, dia sembelih seekor unta. Saya tanya AJK dia berapa dia? Dalam 7,000 lebih seekor unta. Mana tahu tahun depan Masjid Bandar Barudah nak buat, kan? Jangan lupa panggil saya. Nak rasa juga. Baik. Tu dia. Jadi nampak, kita datang awal sembahyang Jumaat dah dapat pahala seolah-olah kita sembelih seekor unta. Waktu yang kedua datang sembelih seekor lembu. Yang waktu ketiga seolah-olah sembelih seekor kambing. Lambat lagi seolah-olah sembelih seekor ayam. Yang paling lambat, yang paling corot, itulah seolah-olah telur sebiji. Nasib baik dapat telur. Baik, kalau dapat anginnya, dia datanglah awal. Datang awal, itikaf dekat masjid, niat. Datang niat itikaf.
Kita tertidur pun dalam masjid, walaupun kita dalam niat iktikaf pun dapat pahala. Masya-Allah, tabarakallah. Kebut peluang hari ini perbanyakkan selawat, dan antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan apa? Selepas solat Jumaat. Ini banyak orang tinggalkan. Ada di situ amalan. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi, dia kata apa? Selepas solat Jumaat ada zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi hari ini saya nak kongsikan zikir ni, tuan-tuan puan-puan boleh amalkan. Tuan-tuan lah, puan-puan tak pergi solat Jumaat. Baik, tuan-tuan boleh amalkan. Kita cuti. Jadi lepas solat Jumaat jangan sibuk-sibuk nak keluar. Jangan sibuk-sibuk nak balik. Duduk dulu. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wiridnya yang diajar dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi ada tulis. Apa di zikirnya? 7 kali surah Fatihah. 7 kali surah Fatihah. Ini zikir yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalkan selepas solat Jumaat. 7 kali Al-Fatihah. 7 kali Al-Ikhlas. Tuan-tuan tahu surah Al-Ikhlas? Dia ada tempat dia kata surah Al-Ikhlas dia tak tahu. Qul huwallahu ahad tahu tak? Tahu pula. 7 kali Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas. Ini wirid yang diamalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas solat Jumaat. Selepas solat Jumaat. Jangan bangun dululah. Jangan balik dulu. Sibuk lapar ni. Sebelum pergi sembahyang Jumaat lah makan dulu. Makanan dah hidang kat rumah, orang rumah dah masak, makan dulu. Ini sebelum sembahyang Jumaat tadi orang rumah dah tumis asam pedas punya sedap. Makan dulu. Ni tak imam khutbah, imam sembahyang teringat asam pedas kat rumah. Makan dulu. Makan dulu baru datang masjid. Datang masjid. Datang masjid, kemudian itulah. Jadi imam selepas beri salam, imam dah baca doa apa semua, kita duduk dulu. Jangan gopah-gopah nak balik. Nak pergi apa kat rumah ada apa? Tidur je cuti-cuti ni. Jadi duduk dulu, duduk wirid. Wirid. Itu dah pasal saya kata tadi, wirid-wirid yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Jadi mudah-mudahan benda ni dapat jadi rutin setiap hari Jumaat. Hari Jumaat jadi masjid ni rumah yang kedua kita. Pagi kita penuhkan itikaf masjid, baca suratul kahfi. Kalau hari ni kan lepas ni kan lepas baca dah lepas sembahyang duha baca surah kahfi dulu. Takut kat rumah tak baca surah kahfi. Dia sambung balik. Tu dia. Jadi baca surah al-kahfi dulu, kemudian baru balik. Dah balik rehat sekejap, tu saya mandi sunat Jumaat, datang solat Jumaat awal. Jadi kan ni hari Jumaat rutin. Kita buat azam lah, buat satu perubahan. Ni tiap Jumaat sama je. Kita cuba perubahan. Buat perubahan insya-Allah tuan-tuan. Ni peringatan buat diri saya juga. Ni ustaz pandai cakap, ustaz pun lebih kurang je. Taklah. Peringatan buat diri saya juga. Insya-Allah tuan-tuan, moga-moga sedikitlah penyampaian saya pada pagi yang mulia ni. Saya mohon ampun dan maaf. Mungkin dalam penyampaian saya ni ada terkasar bahasa ke, terguris hati tuan-tuan, puan-puan. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعنا تأويل واهدنا إلى صراط المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلهما فينا ولا معنا ولا بين سبعون شكيا ولا مسرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا وكسر عمل وهب لنا كله بوجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhir dengan tasbih kifarah dan suratul asr.